السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama kita berkumpul dalam satu channel Pondok Talaqi Online di bawah Baitus Sa'adah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sidang hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, kita sambung pembahasan kita. Wa ma'na ashhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu alla ma'buda bihaqqin illallah al-wahidul ahad al-awwal qadim al-hayyul qayyum ad-daim. Pada pertemuan yang lalu kita telah pun pertama dan kita telah pun sampai kepada Al-Awwalul Qadim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Huwal awwal wal akhir. Yani hanya dia sahaja yang tiada mula bagi permulaan, tiada permulaan bagi kewujudannya dan tiada pengakhiran bagi kewujudannya. Maka difahami daripada ayat yang Al-Hadid itu bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Jadi barang siapa yang mendakwa bahawasanya ada sesuatu yang berada di dalam alam ini yang tiada permulaan bagi kewujudannya, maka orang tersebut terkeluar dari Islam. Sebagai contoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah beliau berkata, beliau mendakwa bahawasanya waliyadzubillah min zalik, kata beliau, alam ini qadim, alam ini tiada permulaan bagi kewujudannya, waliyadzubillah. Maka ini adalah satu perkara yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan subhanallahil azim, al-Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi, beliau telah menukilkan ijma' Muhammad Murtada Az-Zabidi, Syekh Badruddin Az-Zarkashi dan kitab beliau Tashnif Al-Masami'. Badruddin Az-Zarkashi dan kitab beliau Tashnif Al-Masami' telah pun menukilkan ijma' tentang kufurnya mereka yang mendakwa bahawa alam ini qadim. Waliyadzubillah min dzalik. Kerana dakwaan yang mengatakan bahawasanya alam ini qadim, ia bertentangan dengan ayat Al-Quran, ayat yang ketiga dari surah Al-Hadid, Huwal awwal. Okey. Maka orang yang mengatakan bahawasanya alam ini qadim bermakna dia telah mendustakan Al-Quran. Barang siapa yang mendustakan Al-Quran, hukumnya kufur, waliyadzubillahi min dzalik. Tuan-tuan sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada sebahagian manusia mendakwa bahawa dakwaan Ibn Taymiyah yang mengatakan bahawasanya alam ini qadim, mungkin ia adalah salah satu daripada kesilapannya. Yani mungkin dia tersilap kata konon-kononnya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, padahal perkara ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ia disebutkan oleh Ibn Taymiyah dalam kitab beliau, dalam 7 buah kitab yang dikarang oleh beliau.
di antaranya adalah Minhaj Sunnah An-Nabawiyah, kemudian syarah hadis Ibn Imran, kemudian tafsir surat Al-A'la, kemudian Majmu' Al-Fatawa, dan beberapa lagi buah kitab yang lain yang di dalamnya beliau mengatakan bahawasanya alam ini qadim wal iyadzu billahi min zalik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu perkara yang seperti mana yang kita sebut tadi, adalah satu perkara yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga tuan-tuan golongan ahli falsafah, tak kira sama ada ahli falsafah yang qadim, yang lama ataupun yang baharu. Mereka mengatakan bahawasanya alam ini qadim, sama ada qadim dengan dengan jenis dan afradnya ataupun qadim dengan afradnya saja, maka kedua-dua dakwaan tersebut adalah dakwaan yang batil. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tiada permulaan bagi kewujudan Allah taala. Kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayy maknanya Tuhan yang bersifat dengan sifat hidup, hidup yang azali dan abadi. Hidup Allah Subhanahu wa taala tidak seperti hidupnya kita. Hidup Allah ruh tanpa jasad, tanpa tulang, tanpa darah, tanpa daging, tanpa sendi, tanpa sumsum, tanpa saraf, tanpa jantung, tanpa anggota badan yang kecil maupun anggota badan yang besar. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Berbeza dengan hidup kita tuan-tuan, hidup makhluk kita berhajat kepada roh, berhajat kepada jasad, saraf, daging, sumsum, berhajat kepada jantung, berhajat kepada anggota-anggota badan yang kecil dan anggota badan yang besar. Maka hidup kita tuan-tuan tidak sama dengan hidup Allah Subhanahu wa taala. Okey? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, Allahu wal hayyul qayyum. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan bahawa dia adalah Tuhan yang maha hidup. Kemudian tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Al-Qayyum seperti mana yang telah lalu kita sebutkan, ia boleh datang dengan dua maksud. Tak kala kita bahaskan muqaddimah kitab Mukhtasar sebelum ni, kita dah sebutkan bahawa Al-Qayyum boleh datang dengan dua maksud. Yang pertama, Al-Qayyum dengan maksud alladzi la yahtaju ila ghairihi, Tuhan yang tidak berhajat kepada sesuatu selainnya. Dan yang kedua, Al-Qayyum dengan maksud Ad-Daim alladzi la yazul, Tuhan yang maha kekal dan tidak akan musnah, tidak akan binasa. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qayyum ini juga warid dalam Al-Quran Al-Karim dalam ayat 256 dari surah Al-Baqarah, ayat kursi yang selalu kita baca pagi dan petang itu, Allahu la hayyul qayyum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qayyum seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ini, ia adalah salah satu daripada nama-nama khas bagi Allah Subhanahu wa taala yang ia tidak boleh tidak boleh dipernamakan kepada selainnya selain Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan kita meletakkan perkataan abd di hadapan, iaitu Abdul Qayyum. Itu tidak ada masalah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya Ad-Daim. Ad-Daim dengan maksud yang maha kekal dan tidak akan binasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kaedah, yakni setiap yang tiada permulaan bagi kewujudannya, nescaya ia akan kekal dan tidak akan binasa. Ada permulaan bagi kewujudannya, pasti kekal dan tidak akan binasa. Pasti ia kekal dan tidak akan binasa. Itu kaedah. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Maka difahami juga bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha kekal dan tidak akan binasa. Kerana kaedah yang telah disebutkan oleh para ulama, sesuatu yang tiada permulaan bagi kewujudannya, pasti ia kekal dan tidak akan binasa. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala,
kekekalan Allah Subhanahu wa taala adalah kekekalan yang zatiyah. Kekekalan yang zatiyah dengan maksud kekekalan yang memang Allah Subhanahu wa taala sendiri berhak untuk bersifat dengan sifat tersebut, tanpa berhajat kepada yang mengekalkannya. Itu maksud baqa' zati, yakni kekekalan yang zati. Beza dengan kekekalan beberapa makhluk yang lain, seumpama syurga, neraka, arash, kursi, qalam, ruh, jasad para anbiya, jasad para syuhada, kemudian ajbuz zanab. Maka perkara-perkara tersebut, seumpama syurga dan neraka, tuan-tuan, kekal. Akan tetapi kekekalan syurga dan neraka itu adalah kekekalan yang berhajat kepada Allah mengekalkan mereka. Okey. Kekekalan syurga dan neraka adalah kekekalan yang terikat. Kekekalan yang terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kekalnya syurga dan neraka adalah kerana Allah yang mengekalkan kedua-duanya. Okey. Kekalnya syurga dan neraka adalah kerana Allah Subhanahu wa taala yang mengekalkan kedua-duanya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak syurga, maka nescaya kedua-duanya akan musnah binasa. Kerana dari sudut zat, bagi kedua-dua syurga dan neraka itu, ia adalah satu perkara yang harus pada akal. Perkara yang harus pada akal ni harus ada dan harus tiada. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari sudut zat, dari sudut diri syurga dan neraka itu, ia harus binasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar ia kekal, agar kedua-duanya kekal, syurga dan neraka itu kekal. Maka kekallah syurga dan neraka itu, seperti mana yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurga dan neraka tidak akan binasa. Jadi kita faham di sini bahawa kekekalan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kekekalan syurga dan neraka. Kekekalan Allah Subhanahu wa taala adalah kekekalan yang zatiyah, ataupun dalam bahasa Arab baqa' zatiyah. Okey. Ataupun ibaratnya daimumiyatuhu istahaqqaha li dzatihi. Kekekalan Allah Subhanahu wa taala adalah kekekalan yang memang Allah Subhanahu wa taala sendiri berhak untuk bersifat dengan sifat tersebut. Kekekalan yang memang Allah Subhanahu wa taala sendiri berhak untuk bersifat dengan sifat tersebut, tanpa berhajat kepada yang mengekalkannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mendakwa bahawasanya neraka akan musnah, wa'iyadzubillah min zalik, maka orang ini terkeluar dari Islam, wa'iyadzubillah. Okey. Kerana kekekalan syurga dan neraka ini ia warid dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala tak kala mengkhabarkan kepada kita tentang azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang kafir. Okey. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Kemudian Allah taala berfirman, khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada dengan maksud kekallah mereka itu di dalamnya, yakni di dalam neraka selama-lamanya. Wa'iyadzubillahi min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu beza di antara kekekalan Allah Subhanahu wa taala dan kekekalan syurga dan neraka. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain daripada syurga dan neraka. Ada lebih kurang 10 perkara yang kekal. Okey. Yang pertama syurga, yang kedua neraka, yang ketiga arash, yang keempat kursi, yang kelima qalam, yang keenam al-lauhul mahfuz, kemudian yang ketujuh ruh, yang ke-8 jasad para anbiya, yang ke-9 jasad para syuhada, dan yang ke-10 ajbuz zanab. Yakni ajbuz zanab ni ia satu partikel kecil yang berada di hujung tulang ekor bagi manusia. Yakni kata ulama, walaupun jasad para walaupun jasad manusia di mamah tanah, hancur di mamah tanah beserta tulang belulangnya,
akan tetapi partikel kecil yang berada di hujung tulangnya itu ia tidak akan musnah, bahkan ia akan kekal. Dan dari ajbuz zanab itulah pada hari akhirat kelak, tatkala kebangkitan berlaku, jasad manusia akan kembali terbentuk semula. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah, al-khaliqur raziqul alimul qadir al-fa'alu lima yurid, ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala al-khaliq, kata Tuan Syekh al-khaliq. Al-khaliq maksudnya Tuhan yang Maha Pencipta. Tuhan yang Maha Pencipta. Al-khaliq ni tuan-tuan maksudnya apakah yang dikatakan mencipta itu? Mencipta itu maknanya mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Ibrazus syai'i minal adami ilal wujud. Mewujudkan ataupun yang mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Fala khalqa bihadzal ma'na li ghairillahi. Maka kata ulama, tidak ada penciptaan dengan makna ini bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Tak ada penciptaan dengan makna ini bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala bahkan yang mencipta, yang mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini seperti mana yang difahami daripada ayat 66 dari surah Ar-Ra'd dan ayat 96 dari surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulillahu khaliqu kulli, katakanlah oleh Muhammad, Allahu khaliqu kulli syai', Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala sesuatu. Dan begitu juga dalam ayat 96 dari surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang telah menciptakan kalian, diri kalian, dan segala perkara yang kalian kerjakan. Jadi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, difahami daripada dua ayat tersebut bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala sesuatu. Barang siapa yang mendakwa bahawa ada sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala turut mencipta di dalam alam ini, maka orang tersebut terkeluar dari Islam. Barang siapa yang mendakwa menciptakan perbuatannya, walaupun dia mendakwa manusia menciptakan perbuatan jahatnya, perbuatan baik Allah Ta'ala yang mencipta, ataupun dikata Allah Subhanahu wa taala menciptakan kudrat dalam diri manusia, kemudian dengan kudrat itu manusia mencipta perbuatannya, maka ini juga tuan-tuan tidak boleh diterima. Okey, bahkan kufur barang siapa yang mendakwa yang mengatakan sedemikian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Juga kata ulama, barang siapa yang mendakwa bahawa manusia menciptakan perbuatannya, maknanya orang ini telah mengadakan sekutu yang tidak terhitung banyaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bermakna makna daripada kalamnya itu tuan-tuan, semua manusia adalah sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan. Wa a'udzubillahi min zalik, maka ini satu kekufuran. Juga barang siapa yang mendakwa bahawa manusia menciptakan perbuatannya, orang ini juga pada hakikatnya tidak beriman dengan makna la ilaha illallah. Orang yang seperti ini tidak beriman dengan makna la ilaha illallah. Kerana seperti mana yang telah kita bahaskan pada pertemuan yang lalu, di antara makna adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mencipta, yakni yang mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk daripada di bawah perbahasan ini tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan jasad manusia, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menciptakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sama ada perbuatan itu adalah perbuatan yang baik ataupun buruk, taat ataupun maksiat, iman ataupun kufur, perbuatan yang sengaja ataupun tak disengajakan,
perbuatan yang ada padanya ikhtiar ataupun perbuatan yang tidak ada padanya ikhtiar, kesemuanya adalah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Tuan Syekh, Ar-Raziq. Ar-Raziq maknanya Tuhan yang Tuhan yang Maha memberi rezeki. Tuhan yang Maha memberi rezeki ataupun Tuhan yang menyampaikan rezeki kepada hamba-hambanya. Allazi yusilul arzaqa ila ibadihi. Itu maksudnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita faham daripada perkataan Ar-Raziq itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hambanya, tuan-tuan, telah pun tertulis. Okey. Kata sebagian manusia, tuan-tuan, rezeki tak pernah tersalah pintu. Ya, betul. Kenapa? Kesemua rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada hamba-hambanya itu telah pun tercatat. Okey. Barang siapa yang Allah Taala tentukan baginya rezeki sekian-sekian, maka dia pasti akan memperolehi rezeki tersebut, dan tak ada seorang pun yang dapat merampas rezeki tersebut daripadanya. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksud rezeki di sisi Ahlussunnah wal Jamaah? Rezeki di sisi golongan Ahlussunnah wal Jamaah adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang memberi manfaat walaupun dari sumber yang haram. Okey. Rezeki adalah sesuatu yang memberi manfaat walaupun ia diambil dari sumber yang haram. Walaupun seorang tu dia mencuri daripada pencuriannya itu dia beroleh mendapat ataupun dia beroleh kilo telur ke apa ke. Kan zaman PKP sekarang ni kan orang sebagai manusia susah tak ada makanan nak makan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun beras itu diperolehi dengan cara dia mencurinya, yakni dengan cara yang haram, ia tetap dinamakan sebagai rezeki. Okey. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbeza dengan golongan Mu'tazilah dalam hal ini. Golongan Mu'tazilah mereka mendakwa bahawa yang dikatakan rezeki itu adalah perkara-perkara yang memberi manfaat yang diambil dari sumber yang halal saja. Adapun yang haram bukan rezeki. Wal-'iyadzu billahi min zalik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah sesuatu yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya. Jadi kita faham daripada ayat tersebut, semua perkara yang melata di atas muka bumi ini, tak kira sama ada manusia ataupun jin ataupun haiwan, yang memberi rezeki kepada mereka semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak kira sama ada sumbernya itu dari sumber yang halal atau sumber yang haram, maka dinamakan rezeki di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, apakah di antara amalan-amalan yang menjadikan urusan seseorang, urusan rezeki seseorang itu mudah? Di antaranya kata ulama, kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Syekh Jamal Saqar, beliau pernah mengajar bahawa orang yang nak dimurahkan rezekinya itu, di antara amalan untuk murah rezeki adalah banyakkan istighfar. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat 300 kali lepas subuh dan lepas maghrib. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, tuan-tuan, membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setiap kali lepas subuh dan setiap kali lepas maghrib. Yakni setelah terbit fajar sadiq dan
setelah terbenam matahari dengan sempurna. Yang ketiga, membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali sehari. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, seperti mana yang diajarkan oleh Tuan Syekh malam tadi. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala juga, di antara amalan untuk meraih rezeki tuan-tuan adalah melakukan solat sunat duha. Solat sunat duha boleh dikerjakan sebanyak 12 rakaat, tetapi yang mu'tamad adalah 8 rakaat, seperti mana yang telah disebutkan oleh Ar-Ramli. Sunat duha ni tuan-tuan ialah salah satu di antara amalan yang sangat-sangat dituntut dalam Islam, sunnah muakkadah. Okey, dan ia sering dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disifatkan sebagai magnet rezeki, yakni ia menarik rezeki tuan-tuan. Solat sunat duha ni. Kemudian yang kelima adalah memperbanyakkan sedekah. Memperbanyakkan sedekah, khususnya sedekah setelah subuh. Memperbanyakkan sedekah, khususnya sedekah setelah subuh. Maka ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang tuan-tuan mujarrab. Mujarrab. So macam mana kita nak buat sedekah setelah subuh? Yang mudahnya kita sediakan tabung. Kemudian setelah kita solat subuh, kita masukkan duit dalam tabung tersebut, kita sedekah. Kemudian lepas mungkin dah penuh, kita bawa tabung tu, kita berikan kepada pihak masjid. Kata ini sedekah saya kepada pihak masjid. Kita dapat fadilat sedekah lepas subuh tu. Kerana sedekah lepas subuh ni tuan-tuan, ia di antara amalan yang mujarab untuk kita murah rezeki. Malaikat mendoakan kita agar dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahil azim. Maka tuan-tuan, mudah aja amalan tersebut. Kita sediakan satu tabung. Lepas subuh saja kita masukkan duit, dapat pahala sedekah lepas subuh. Kemudian lepas tu, lepas dah penuh ke, dah separuh ke, kita pun bagi kepada masjid. Kita kata ni sedekah saya. Dapat pahala sedekah, dapat fadilat sedekah lepas subuh tu tuan-tuan. Itu istimewanya sedekah lepas subuh, murah rezeki. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama juga, bahkan tuan-tuan, sedekah ni tuan-tuan, ia bukan hanya murah rezeki, bahkan ia akan menghapuskan dosa, seperti mana air menghapuskan api. Dan kita kena set dalam minda kita bahawa harta kita tak akan berkurang dengan sebab sedekah. Percayalah. Kerana yang sebut ni tuan-tuan bukan manusia yang kaling-kaling. Tidak. Bahkan yang sebutkan perkara ini adalah Nabi Muhammad, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seseorang manusia, seseorang hamba dengan sebab sedekah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyakkan sedekah. Sebahagian manusia dia kedekut sebab apa? Sebab dia set minda dia bahawa kalau sedekah maka kurang hartanya, akan berkurang hartanya. Bila berkurang hartanya, maka dia tak boleh lagi nak berlazat-lazat dengan kesedapan dan kesenangan dunia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat Rasulullah ajar kepada kita bahawa harta seseorang hamba tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Percayalah, yakinlah, kerana Rasulullah tidak pernah berdusta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu di antara amalan-amalan yang boleh kita amalkan, untuk kita untuk murah rezeki, dipermudahkan urusan rezeki kita insya-Allah taala. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ar-Raziq maknanya Tuhan yang banyak memberi rezeki, Tuhan yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Dan rezeki kita dah sebutkan tadi, ia adalah sesuatu yang memberi manfaat walaupun dari sumber yang haram. Dan perkataan Ar-Raziq dan Ar-Razzaq, Ar-Raziq dan Ar-Razzaq ialah salah satu daripada nama-nama yang khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang ia tidak boleh dipernamalkan bagi selain Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan
dengan diletakkan perkataan abd di hadapan, iaitu Abdul Razzaq ataupun Abdul Razzaq lah yang selalu orang itu tidak ada masalah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kesempitan, kalau kita kesusahan, ingat kita ada Allah Subhanahu wa taala, kita ada pencipta kita. Kembali kepada pencipta kita, mengadu kepada pencipta kita. Okey, kerana Tuhan kita Maha Kaya. Okey, Tuhan kita tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Tuhan yang Maha melakukan apa jua yang dikehendakinya. Okey. Akan tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci yang paling utama untuk seorang itu beroleh rezeki, dipermudahkan urusan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya adalah takwa. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah Allah taala akan memudahkan rezekinya insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Tuan Syekh, Ar-Raziqul Alim. Al-Alim. Al-Alim maknanya Tuhan yang bersifat dengan sifat ilmu yang azali dan abadi. Tuhan yang bersifat dengan sifat ilmu yang azali dan abadi, yang mana ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kata ulama, ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu allau kana kaifa kana yakunu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku. Allah taala mengetahui perkara-perkara yang akan berlaku, dan Allah taala juga mengetahui perkara-perkara yang tak akan berlaku. Sekiranya perkara yang tak akan berlaku itu berlaku, Allah taala tetap mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tahu apa yang telah kita lakukan sebelum subuh tadi. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang sedang kita lakukan sekarang ini. Adakah kita mencatat ataupun kita dengar macam Imam Syafi'i saja? Ataupun kita sedang menyembang, ataupun kita tengok live ni tapi dalam keadaan berbaring. Okey, kepala di atas apa bantal. Okey, dia baring punya sedapnya. Okey. Jadi Allah Taala mengetahui tuan-tuan apa yang sedang kita lakukan. Allah Taala tahu apa yang sedang kita fikirkan. Okey, Allah Taala tahu apa yang sedang kita tulis, apa yang sedang kita lakukan sekarang ini, dan apa yang sedang kita bahaskan sekarang ini tuan-tuan. Subhanallahil azim. Sejak azali lagi Allah Taala telah mengetahuinya. Dan Allah Taala mengetahui perkara yang akan berlaku bila kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita akan dimatikan oleh Allah Taala penyakit corona, okey, COVID-19, ataupun dengan penyakit-penyakit yang lain, Allahu a'lam. Allah Taala lebih mengetahuinya. Bila kita akan dimatikan, waktu yang tepat, okey, saat yang tepat, hari yang tepat, tarikh yang tepat, di mana kita akan dimatikan, bila kita akan dimatikan, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali dan abadi. Allah Taala mengetahui siapakah yang akan memandikan jenazah kita, siapakah yang akan mengkafankan jenazah kita. Allah Taala mengetahui siapakah yang akan melakukan solat di atas jenazah kita, yang mengimamkan solat jenazah kita, tuan-tuan. Allah Taala mengetahui siapakah yang akan memasukkan jenazah kita dalam kubur, dalam liang lahat. Siapa yang akan membacakan talqin ke atas jenazah kita kelak. Semua telah pun tersurat. Okey. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala juga mengetahui perkara-perkara yang tak akan berlaku. Perkara-perkara yang tak akan berlaku ni apa contohnya? Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila orang-orang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih pada hari akhirat kelak, dalam neraka, mereka tak mampu nak menanggungnya lagi, tak mampu nak menahan lagi azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka di dalam neraka. Maka tuan-tuan sedang hamdi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mohon pada Allah Taala untuk dikembalikan semula ke atas dunia. Konon-kononnya nak melakukan amal soleh. Ini seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, sekarang ni ternyata kami telah pun yakin dengan janjimu. Farji'na, kembalikanlah kami ya Allah, kembalikanlah kami ya Allah ke atas dunia. Na'mal salihan, kami nak lakukan amal saleh ya Allah. Itu permintaan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala
seketika mana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Wal a'yazu billahi min zalik. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kembalinya orang kafir ke atas dunia setelah berlakunya qiyamah, setelah berlakunya kehancuran di atas muka bumi ini, tuan-tuan, ia tidak akan berlaku. Ia tak akan berlaku. Akan tetapi tuan-tuan, seandainya ia berlaku, apakah yang akan berlaku? Allah Taala tetap mengetahui dengan pengetahuan. Tuan-tuan sedang hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain dalam Al-Quran Al-Karim, "Walau ruddu la'adu lima nuhu an." Seandainya mereka dikembalikan semula ke atas dunia, la'adu lima nuhu an, nescaya mereka akan kembali melakukan barang yang telah pun ditegah ke atas mereka. Ini mereka tak akan melakukan amal soleh pun. Mohong ya. Okey. Tak ada pun, mereka tak buat amal soleh pun. Mereka tetap di atas kekufuran mereka, kedegilan mereka, keingkaran mereka. Mereka tetap tidak melakukan amal soleh. Waliyazubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala mengetahui perkara-perkara yang tak akan berlaku. Seandainya perkara tersebut berlaku, bagaimana keadaannya, Allah Taala tetap mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna. Tuan-tuan sedang hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala la yazdad, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak seperti pengetahuan kita. Pengetahuan kita tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita belajar benda yang baru, maka bertambah pengetahuan kita. Bila kita pengetahuan kita sebelum kita belajar kitab Mukhtasar dan setelah kita belajar kitab Mukhtasar berbeza. Banyak input-input yang baru, banyak ilmu-ilmu yang baru yang telah kita pelajari bila kita mempelajari ilmu kitab Mukhtasar. Okey. Kemudian bila kita dah belajar tuan-tuan, kita tak ulang kaji, kita tak murajaah langsung. Okey, tak murajaah langsung. Jadi ketika itu manusia lupa. Okey, kita lupa. Maka berkurang semula pengetahuan kita tersebut. Pada asalnya dah bertambah dah. Kemudian disebabkan tak murajaah, maka kita lupa. Bila kita lupa, maka berkurang ilmu kita. Maka manusia memang begitu tuan-tuan. Okey, pengetahuannya itu bertambah dan berkurang. Pengetahuannya bertambah dan berkurang. Dan sedangkan pengetahuan Allah Ta'ala tidak bertambah dan tidak berkurang. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mustahil berlaku perubahan pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita bertambah dan berkurang, maknanya ilmu kita berubah. Kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Dan itu memang sifat bagi makhluk. Berubah daripada satu keadaan pada keadaan yang lain, ialah sifat yang terbesar, tanda yang terbesar bagi makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala mustahil berlaku perubahan pada haknya. Maka sebab itulah kata ulama, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami perkembangan. Okey, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami perkembangan seperti mana pengetahuan kita. Pengetahuan kita mengalami perkembangan. Betul tak? Pengetahuan kita tak kala umur kita 7 tahun tak sama dengan pengetahuan kita ketika umur 8 tahun. Pengetahuan kita tak kala umur 8 tahun tak sama dengan 9 tahun. 9 tahun tak sama dengan 10 tahun. 10 tahun tak sama dengan 11 tahun. Begitulah. Saban tahun, saban hari, saban bulan tuan-tuan, pengetahuan kita akan mengalami perkembangan. Okey, sehinggalah ke tahap kita sekarang ni. Subhanallahil azim. Jadi tuan-tuan sedang hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengalami perkembangan seperti mana pengetahuan kita. Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kata Sahibul Mursyidah, kata pengarang kitab Aqidatul Mursyidah, ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang berada di atas daratan dan perkara-perkara yang berada di lautan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap helaian daun yang luruh di atas muka bumi ini pada tiap-tiap hari.
wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin, dan tidak ada suatu habbah, satu biji di dalam perut bumi, sama ada ia kering ataupun ia basah, melainkan pasti ia berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang diri kita melebihi pengetahuan kita tentang diri kita, tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu wa taala khaliquna. Allah taala adalah pencipta bagi kita. Dan di antara sifat bagi pencipta maha mengetahui tentang apa yang diciptanya. Maka sebab itulah, tuan-tuan, kita kata tadi, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita melebihi pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Dan tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapakah bilangan tetes hujan yang turun ketika hujan turun. Dan setiap tetes itu di manakah ia akan jatuh? Adakah ia akan jatuh di mana? Di Batu Saadah ke, ataupun di Seksyen 4 gugusan Melati Rumah Ustaz ke, ataupun dia jatuh di Sahabah Seksyen 7 ke, Sorang Ulum Seksyen 9 ke. Maka Allah Ta'ala mengetahuinya dengan pengetahuan yang sempurna. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kata Tuan Syekh, al-fa'alu lima yurid. Al-fa'alu lima yurid maknanya Tuhan yang maha melakukan apa jua yang dikehendakinya. Subhanallahil azim. Allah Subhanahu wa taala maha melakukan apa jua yang dikehendakinya tanpa ada yang mampu menghalangnya. Allah Subhanahu wa taala maha melakukan apa jua yang dikehendakinya secocok atau selari dengan ilmunya, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha melakukan apa jua yang dikehendakinya tanpa sebarang masyaqqah, tanpa sebarang kesusahan, kesulitan, kepayahan dalam melaksanakan apa yang dikehendaki tersebut. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, juga Allah Taala maha melakukan apa jua yang dikehendakinya tanpa Allah Taala itu berhajat kepada menggunakan alat-alat yang tertentu ataupun anggota-anggota yang tertentu. Dan Allah Ta'ala maha melakukan apa jua yang dikehendakinya tanpa berhajat kepada pergerakan-pergerakan yang tertentu. Berbeza dengan kita, tuan-tuan, kita untuk kita melaksanakan apa yang kita kehendaki, kadang-kadang kita terpaksa menempuhi kesusahan, kepayahan. Kita nak angkat satu beban yang besar, kita nak angkat lemari besar kat bilik kita. Maklumlah musim PKP ni, tuan-tuan, kita duduk kat rumah aja. So kita nak buat hiasan-hiasan dalaman sikit, ataupun nak ubah-ubah sikit kita punya kedudukan lemari ke apa ke. Lemari besar, lemari kayu jati yang padat tu, jadi nak angkat tu berat. Tak mampu nak angkat seorang-seorang. Maka kehendak kita nak angkat dan nak pindahkan lemari kayu jati tadi, tapi kita tak mampu angkat seorang-seorang. Maka itu kita, tuan-tuan, manusia ni lemah. Kehendak kita, tuan-tuan, untuk kita laksana kehendak kita berhajat kepada bantuan pihak yang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha melakukan apa jua yang dikehendakinya tanpa berhajat kepada bantuan pihak-pihak yang lain. Tanpa Allah Taala tanpa berlaku kesukaran, kesulitan dan kepayahan padanya. Adapun kita, tuan-tuan, kita nak bergerak dari Allahumma salli ala sayyidina, dari Kota Damansara ni kita nak pergi ke Kulim, Kedah, kampung Ustaz. Maka bukan senang-senang je kita boleh pergi sana. Kita kena naik kereta. Nak naik kereta kena ada duit, nak isi minyak, nak isi tol. Kemudian dah bawa anak bini, nak kena ada makanan-makanan ringan, nak bagi makan pada dorang. Kalau tak ke bulok pula tengah-tengah jalan nanti. Jadi, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita berhajat
kepada bantuan, kita berhajat, kita terpaksa menempuhi kesukaran, kesulitan, kepayahan untuk mempermudah untuk supaya kita punya kehendak tu terlaksana. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau kita nak memasak, kita berhajat kepada alat, kita berhajat pada kuali, kita berhajat pada senduk, kita berhajat kepada bahan-bahannya nak kena potong-potong kecil-kecil dan sebagainya. Jadi subhanallahil azim. Juga kalau kita nak lakukan satu perbuatan, kita berhajat pada kemari. Okey. Jadi kehendak kita terlaksana dengan cara begitu. Berhajat kepada bantuan, perlu menumpuhi kesusahan, kepayahan, kesulitan, perlu berhajat kepada alat-alat yang tertentu, berhajat kepada anggota yang tertentu, berhajat kepada pergerakan-pergerakan yang tertentu. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala Maha melakukan apa jua yang dikehendakinya tanpa berhajat kepada bantuan pihak-pihak yang tertentu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala pasti terlaksana. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Syekh, al-fa'alu lima yurid, al-fa'alu lima yurid. Kemudian Tuan Syekh kata masya-Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala perkara yang dikehendaki oleh Allah Taala pasti akan berlaku, dan segala perkara yang Allah Taala tidak kehendaki berlaku pasti tidak akan berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah Taala pasti terlaksana, tanpa ada sesuatu pun yang mampu menghalang daripada berlakunya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kehendak Allah Taala tu kadang-kala berlaku, kadang-kala tak berlaku, maknanya Allah Taala lemah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala lemah. Macam kita kalau kita nak pergi ke kita nak pergi ke KLCC sekarang ni dalam keadaan PKP. Maka sampai ke ke tol Damansara dah kena sekat dengan abang polis. Kemudian abang polis kata nak pergi mana ni? Kita kata nak buat apa? Kita pun kata saya ada urusan kat sana. Urusan apa? Mana bukti? Kita tak ada surat, kita gagal tunjukkan surat. Abang polis kata patah balik rumah. Stay at home. Okey. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehendak kita tuan-tuan tak semestinya terlaksana. Okey. Ada boleh dihalang oleh siapa saja. Adapun kehendak Allah Taala pasti terlaksana. Masya-Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa jua yang dikehendaki oleh Allah Taala untuk berlaku, pada apa jua yang Allah Taala kehendaki untuk berlaku pasti akan berlaku, dan apa jua perkara yang Allah Taala tidak kehendaki berlaku pasti tidak akan berlaku. Tuan-tuan sedang handi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, okey, ada seorang tua ni tuan-tuan, dia sedang makan buah anggur. Dia sedang makan buah anggur, segugus buah anggur yang letakkan di dalam bowl, di dalam mangkuk. Kemudian dia makan sebiji demi sebiji, sebiji demi sebiji, sebiji demi sebiji, sambil memerhatikan kanak-kanak yang sedang bermain di halaman rumahnya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dimakan sebiji demi sebiji sambil mengimbau kenangan-kenangan lampau, melihat anak-anak kecil yang sedang bermain-main di hadapan beliau. Kemudian tinggallah hanya sebiji lagi tuan-tuan. Kemudian apa dia buat? Dia lambungnya sebiji itu, dia lambung naik atas. Kemudian dia nganga. Kemudian buah anggur yang sebiji tadi tuan-tuan, dia masuk dalam mulut dia, terlebih masuk sampai ke halqum. Dah rasa nak tercekik, dia batuk tuan-tuan. Yang ada anggur yang sebiji tadi yang ada dalam mulut dia tadi terkeluar pada mulut dia, jatuh depan dia. Dalam masa yang sama tuan-tuan, ada salah seorang di kalangan kanak-kanak yang sedang bermain di situ lari meluru ke arah anggur yang sebiji tadi, lalu diambilnya dan dimakannya. Subhanallahil azim. Bayangkan tuan-tuan, anggur tadi ni dah masuk sampai ke kerongkong dah, tinggal lagi nak telannya tuan-tuan. Tapi kalau Allah Ta'ala dah kehendaki bahawa anggur yang sebiji itu adalah rezeki bagi kanak-kanak tadi, maka kok mana pun akan terlaksana kehendak Allah Ta'ala. Keluar balik pada mulut tuan-tuan, keluar balik dan jatuh, sehinggalah orang yang berhak mendapatnya mengambilnya. Subhanallahil azim. Cantik tuan-tuan.
Okey, segala perkara yang berlaku dalam alam ini ia berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang berlaku ni tuan-tuan, ia bukan saja-saja, bukan sia-sia, pasti akan ada hikmah di sebaliknya. Yakin. Okey, kita yakin tuan-tuan. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan terlaksana. Satu ingat kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Satu ketika Imam Syafi'i berkata, "Ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun." Ma syi'ta kana, apa yang kau kehendaki ya Allah pasti akan berlaku. Ma syi'ta kana wa illam asya', apa yang kau kehendaki ya Allah, apa yang kau kehendaki untuk berlaku ya Allah pasti akan berlaku. Walaupun wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun, dan apa yang aku kehendaki ya Allah, kalau kau tak kehendak ia berlaku, pasti ia tidak akan berlaku. Subhanallahil azim. Di sini tuan-tuan memperlihatkan betapa lemahnya kita sebagai seorang hamba, begitu berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa yang Allah Taala kehendaki berlaku pasti akan berlaku walaupun kita tak nak ia berlaku. Siapa nak berlakunya corona, COVID-19 ni tuan-tuan, sampai meragut nyawa, mengubah rutin harian manusia. Subhanallahil azim. Yang mana yang tak pandai online jadi pandai online, yang mana tak pandai bisnes online ni semua jadi pandai bisnes online. Okey. Yang tak pandai buka online ni semua jadi pandai online. Jadi subhanallahil azim, ada hikmahnya. Okey. Masyi'ta kana, apa yang Allah Taala kehendaki berlaku pasti akan berlaku perkara tersebut walaupun kita tak kehendak berlaku. Wa masyi'tu illam tasya' lam yakun, dan apa yang kita kehendak untuk berlaku, kalau Allah Taala tidak kehendak ia berlaku, pasti ia tidak akan berlaku. Subhanallahil azim. Dan yakinlah tuan-tuan, apa yang berlaku di dalam malam ini ia berlaku dengan kehendak, ia berlaku dengan kehendak Allah Taala, dan pasti akan ada hikmah tertentu yang telah Allah Ta'ala iringkan dengan apa yang berlaku tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, so kita hidup happy go lucky. Okey, kita terima dengan apa yang telah berlaku, dan kita istiqamah di atas kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan bahaskan lagi tentang kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita akan bahaskan pada esok hari tentang la haula wala quwwata illa billah. Apakah maksudnya dan apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada zikir hauqalah la haula wala quwwata illa billah. So, kita jumpa esok insya-Allah. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, selawat 3 kali. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.